Assalamualaikum. Alright geng, malam ini kita di satu lokasi ya yang dinamakan Sari Berdarah. So saya minta maaf pada malam ini sebab saya on lambat. Sebab saya pun habis kerja pun lewat tadi. Jadi disebabkan itulah saya start live lambat. Okay, so malam ini tolong geng masuk-masuk tapping-tapping geng. Kita pun tak lama guys, sebab kita pun tak banyak masa. Sebab malam ni saya habis kerja pun lambat. Sebab tu saya start pun lambat lah. So tapping-tapping geng, tapping-tapping geng. Semangat geng, semangat geng. Semangat geng, semangat. Zalin hadir. Okey, malam ni saya berseorangan. Okey, saya berseorangan. Okey, saya berseorangan. Okey, tak ada siapa. Saya solo malam ni. Okey, berseorangan. Solo saja. So geng, jangan kendur geng. Tapping-tapping geng, tapping-tapping geng. Cuma weekend ni, Jumaat, Sabtu ni saya lambat lah. On lambat sebab kerja kan. Disebabkan faktor kerja. Kalau korang ingat lagi, inilah Sari Berdarah yang di mana kisah seorang perempuan yang berpakaian sehari, di mana dia datang ke sini, perkampungan kecil di sini, dia datang untuk berubat, tapi malangnya sihirnya telah serang dia sehinggalah dia meninggal di tempat di sinilah. So itulah kita malam ini. Dia tak dapat diselamatkan. Apa punca kampung ni, tempat ni kosong saya tak pasti tapi dah lama dah kosong. Dah lama kosong. Agak lama dah tinggalkan. Okay. Oi, apa tu? Bunyi apa tu? Oi, macam pelik lah. Tak payah, teruskan. Kemungkinan sini lag sikit tau. Cari tu. Tapi yang surprise yang peliknya tak ada siapa-siapa kat sini. Mak Pet pun tak berani duduk kat sini. Semangat korang. Tap-tap lagi geng. Okey, malam ni tak jauh geng. Saya di Pulau Pinang dekat island. Cuma saya tak boleh bagi tahu lokasi dia kat mana. Alright. So jangan kendur geng, Semangat. Saya nak pergi depan ni terus kiri sebab sana aura lagi kuat. Assalamualaikum. Wahai makhluk yang berada di sini, wahai bangsa jin. Jika benar kamu wujud, ayo perbunyikan, pergerakkanlah apa-apa objek, ganggulah aku. Aku hanya bersorangan, tidak menggunakan apa-apa ayat suci. Hadir. Ya kadamu kadam, ya kadamu roh, ya kadamu jasad. Ya masyarakat jin, hadir. Bunyi apa tu weh? Macam ayam tak ayam Macam bunyi ayam tak ayam Padahal tak ada kampung kat sini geng. Dah tak ada apa dah clear dah. Suara perempuan. Biar betul. Saya tak dengar geng. Yang saya dengar adalah Kate. Weh, suara perempuan Ya ke ni? Yang aku tak ada orang guys. Kat sini memang tak ada orang. Serius lah, suara perempuan. Sabar. Okay, semangat kan, tipi-tipi kan. Malam kita tak lama tau kan. Okay, sebab saya pun dah letih dah ni. Esok nak bangun awal Esok kerja lagi. Okay, dah mulai start. Oi, sabar. Tak ada orang. Weh, siapa tu? Wahai makhluk yang berada di sini, ayo perjelaskan diri kamu jika benar kamu jin. Senyap dah lah. Siapa? Ada orang kah? Macam bunyi hentakan tadi. Siapa? Assalamualaikum. Wahai penghuni yang berada di sini, wahai bangsa jin, ayo perbunyikan, perjelaskan lagi. Ya masyarakat jin, jadi jaga gaib, hadir.
Ya, tiap-tiap geng, tiap-tiap geng. Meremang weh. Meremang guys. Weh. Tak lawak geng. Weh, lag ah. Lag tu ya. Sabar. Macam ada orang ah. Oh, lag sikit, lag sikit. Macam ada orang Geng, gerakkan kita mentas geng, sikit sebanyak geng. Yang belum PC, tolong PC guys. Yang belum PC, tolong PC guys. Masih. Tak, dengar macam bunyi step tau. Kan, takkan aku tak tahu apa dia. Masuk-masuk tak relax geng. Ui, tak relax guys. Sabar. Ada orang ke? Oi. Wih. Step oh. Wih, siapa ni? Tak melawak guys. Tak melawak guys. Ada orang ke? Wih, siapa? Wih, tak relax guys. Siapa? Ada orang ke? Hello? Anybody? Dengar. Bunyi step ah. Wih. Dia. Lagi. Aku dah mau kembang guys. Hal tu tak macam ni guys. Ayo. Ya, Masyarakat Jim Jah ada gaib. Hadir. Lagi, perbunyikan lagi. Ya kadamu kadab, ya kadamu roh, ya kadamu jasad. Ya Masyarakat Jin, hadir. Ni motor, ni motor. Ni bunyi motor. Itulah kan. Okay, semangat geng. Kalau tak ada orang tepi-tepi geng, kita end live pakai geng. Lagi. Wih, apa tu? Macam bunyi ya. Macam bunyi kat belakang. Weh, apa tu? Ni semangat geng, tepi-tepi geng. Okay, yang belum PC tolong PC guys. Okay, yang belum paskat tolong paskat geng. Love orange kat atas tu geng. Okay, satu coin adalah persamaan 0.03 sen guys. Semangat geng. Aku dah mengamang ni. Semua tunggu nak lari ni. Ha? Sabar. Wih, tak ada weh. Wih, mengamang sangat.
Macam mata lah guys. Wih, suara. Ui. Sabar. Okey, di mana kisah? Oi. Apa benda? Allahu Akbar. Sabar. Woi. Apa ni? Macam bunyi ranting lah guys. Allahu Akbar. Sabar. Lagi. Tangguh aku lagi. Ya, masyarakat JMJ ada jaga. Lagi. Perbunyikan lagi. Wih. Apa dia tu? Sabar. Wih, tak ada binatang geng. Tak ada binatang geng. Tak nampak kalau ada musang ke kera ke. Okey guys. Tak tahu apa dia. Tapi geng, tepi-tepi geng. Tepi-tepi geng. Turun tepi-tepi geng. Kita nak gerakkan kita punya engagement guys. Yang belum PC turun PC guys. Yang belum PC turun paketnya. Macam bunyi step. Macam bunyi step. Ada orang ke? Kalau kau benar jin, kau zahirkan diri kamu. Guys, yang follow tolong follow guys. Apa sorry lambat sikit ya. Malam ni kita kerja. So hai. Aku dengar macam kat belakang aku. Kat atas. Pelik tu. Sabar. Macam bentuk lah tadi. Aduh, tak silap aku peti habis. Tak boleh dah. Ya, karam. Oi. Sabar. Tak payah baling-baling lah. Kalau hang berani, hang tunjuk. Okay, kisah ada seorang perempuan yang terkena sihir. Masa dia datang tu nak berubat tu dia berpakaian sari, and then masa dia datang tu dah tak sempat nak berubat dan dia meninggal di tempat di sinilah kawasan ni. Saya tak sure rumah bomoh tu yang mana satu. Apa yang dimaklumkan rumah bomoh Cina. Okey. Saya baru start live Danny, saya baru start live. Saya ni baru 4:20 baru saya start. Mas Nah ke tu? Mas Nah. Wih. Apa dia? Apa pun? Aku cakap dia kacau. Allahu Akbar. Sabar. Masuk mana guys? Aku tak berani masuk rumah tu geng. Seram lah rumah tu. Tapi aku tak sure rumah bomoh tu yang mana satu. Aku tak tahu rumah nombor apa. Tapi aku tahu ada rumah ada yang pangkar-pangkar. Ada yang pakai spray warna merah, ada yang pangkar-pangkar. Lagi. Berbunyikan lagi ya masyarakat jin. Ya Raja Gaib. Hoi. Apa baling-baling? Abang Faizal Azmi lah orangnya. Lagi, berbunyikan lagi. Sabar.
Jika benar kamu basah Jen, ayo. Berbunyikan lagi. Perdengarkanlah apa-apa suara sekalipun. Dekat Penang, dekat Penang. Kat Penang. Weh, apa tu? Apa tu weh? Weh, mau kemang weh. Aku seorang guys. Seorang. Ya, masyarakat biar je gaib. Hadir. Siapa di atas? Aku di bawah. Oh, terkejut saya. Geng, boleh gerakkan kertas kita, geng. Sikit-sikit, geng. Boleh campak sikit-sikit, geng. Semangat korang. Yang tak ada coin tu tolong tepi-tepi je. Yang tak ada coin tolong tepi-tepi, geng. Semangat korang. Aku dah bau, macam bau wangi lah kat sini. Weh, apa tu? Apa benda tu? Nak kata musang, tak musang, guys. Tak nampak binatang. Apa dia? Masih dan, paskat. Semangat korang. Sabar. Tiba-tiba berwangi guys. Terima kasih Pak. Sabar. Pengamang guys. Apa benda ni? Tiba-tiba macam tu lah pasal suara. Ya, masyarakat biar jaga, perbunyikan lagi. Zahirkan diri kamu. Hari tu tak ada benda ni kat sini. Oh, terkejut saya. Awak ni Rika. Hui, bagi saya terkejut lah. Okay, semangat geng, tepi-tepi geng. Okay, semangat geng, tepi-tepi geng. Semangat korang, tepi-tepi korang. Tak semangat weh, aku nak jalan pun. Macam sesuatu yang memahati aku kat sini guys. Macam ada sesuatu yang memahati aku lah guys. Hui, tiba-tiba berat kepala guys. Tak pergi, kita jalan satu orang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Apa benda Apa benda syaitan? Apa yang kau merepek ni syaitan? Okey, faham. Ada pokok besar kat sini. Tapi bau wangi. Tak nampak apa-apa kat sini. Okey, faham. Tak ada bunga melur kat sini guys. Tak ada bunga melur lah. Okay, semangat geng. Yang belum follow, tolong follow geng. Yang siapa yang ada coin, tolong PC geng. Apa bolehkan gerakkan tas saya sikit sebanyak geng. Seorang sikit geng. Semangat geng. Semangat korang. Kita boleh gerakkan tas kita geng. Ini tas daripada TikTok. Itu aku terpijak kanting. Ya kadam mukadam, ya kadam roh, ya kadam mujasad. Ya masyarakat. Bunyi seret lah. Masih Eureka. Macam bunyi seretan lah. Macam benda seret guys. Weh, sabar. Weh, aku dengar dalam room. Allahuakbar. Ni apa pula ni? Ni bunyi apa pula? Masih Eureka, aku rezeki. Lagi, perbunyikan lagi. Ganggu lagi ya masyarakat biar dijaga. Siapa?
Lag pula lah. Aduh, lag lah. Potong steam betul lah. Geng, tolong copy link guys. Tolong copy link guys. Tak gerak langsung guys. Kita punya, saya rasa 2 orang tepi-tepi ni geng. Macam mana geng? Tak semangat. Korang semangat sikit korang. Semangat sikit geng. Jangan kendur geng. Jangan kendur geng. Okay. Perbunyikan lagi ya masyarakat. Tak bunyi dah. Belakang tu bunyi. Sini tak bunyi dah. Kita baru live 21 minit. Allahu Akbar. Siapa? Terima kasih Yurika. Gerakkan tas saya. Yurika lah orang. Siapa lagi kan? Macam ni benda lah berjalan lah. Macam ada benda dekat aku kan. Tapi tak nampak. Apa pun tak apa. Hoi, tak ada apa. Ni betul lah. Tiba-tiba badan aku seletih lagi weh. Masih jadi musang. Aku tak tahan geng. Aku tak tahu ni apa dia. Tapi yang ni je yang seram ni. Dalam banyak yang ni seram. Color dia geng. Color dia kuning ada merah. Mana nampak? Okay, kat depan ni aku akan select sikit saja. Suara geng, suara. Kan? Tapi kat sini kita tak pingin guys. Seorang je. Sebab saya dah kerja, saya tak nak collect dah. Baik. Bunyi step. Tak ada apa. Ya, seorang. Tapi macam, rasa macam bukan seorang ni. Rasa macam ada orang lain. Tapi tak nampak orang. Masalahnya. Bunyi step. Macam bunyi suara. Allahu Akbar. Weh, tak relax weh. Tak cala. Sekejap, aku nak tak tahan nak kencing ni. Sah. Kencing ni. Tak. Salah. Geng, boleh tepi-tepi geng. Gerakkan tas kita geng. Boleh combo-combo donat geng. Terima kasih. Kongsi rezeki. Yang tak apa benda ni. Okay, yang tak ada coin turun tepi-tepi guys. Okay, yang tak ada coin turun tepi-tepi geng. Terima kasih Abang Adi. Terima kasih. Tukar nama lagi ke Abang Adi? Yang ni yang
Aircon yang mana satu? Saya guys, kecil. Memang weh, tak ada weh. Nak terkencing, nak tererak semua dah weh korang ni. Hari tu main apik ke. Taklah seram sangat. Korang seram ni. Badan letih semua. Badan baru balik kerja, letih semua. Badan pun letih pun pasal-pasal. Akaun sama aja, DP je lain. Oh. Ya, terjun lah. Ya, terjun. Lagi? Weh, siapa? Bojin lagi sekali. Kau benar kan Bojin? Oh my god. Weh. Busuk pula weh, berbangkai. Mungkin seorang kot. Macam bunyi apa tu? Takkan. Siapa? Woi, siapa tu? Ya, baru lepas kencing tadi. Baru lepas kencing. Memang kencing. Tapi pelik. Tapi tak lag pula. Hari tu main lag kat sini, lag. Lag yang luar biasa. Lag gila-gila. Ya, masyarakat biar dijaga. Perbunyikan lagi. Perjelaskan lagi. Zahirkan diri kamu jika benar kamu Jin. Geng, tepi-tepi geng. Tak gerak langsung tepi-tepi geng. Tepi-tepi geng. Tolong tepi-tepi geng. Kita nak semangat geng. Tak semangat geng. Semangat geng. Tas kita pun tak gerak geng. Tepi-tepi pun tak gerak sangat geng. Macam suara. Siapa? Woi, siapa tu? Tak tahu mana Abang Ali. Masa dia. Geng, kalau apa tak tapping geng, engagement saya drop geng. Engagement saya drop. Viewer drop gila-gila. Siapa? Ada orang kah? Hello? Kan, ada tu lag teruk kan? Aku nak masuk geng tapi tak berani ya. Ni yang saya katakan. Pangkah, rumah dia pangkah. Kesian viewer yang dah tok keempat. Mungkin ada yang menunggu Tapi itulah apa kita boleh buat Cuma weekend saya start lambat lah. Tapi saya jalan jugalah. Ikutkan hari ni memang tak mau jalan. Tapi saya tak sampai hati ya guys. Sebab saya tak mau yang tunggu saya daripada awal jadi itulah. Panas weh, berpeluh weh. Tiba-tiba bahang kau weh. Geng, tak ada coin geng. Apa boleh ambil coin ni, apa boleh punch card geng. Okey, satu punch card, satu coin punch card kat atas ni geng. Ya, boleh collect geng, boleh collect. Kita ada 530 orang geng. Okey, tolong tepi-tepi geng, geng. Bagi meledak sikit geng. Meledak sikit. Siapa? Kan, tengok macam suara lah. Woi, siapa tu? Tak relax guys. Baik dia weh. Malam ni weh. Macam dia kena main 2 orang weh. Padahal sekeliling aku ni bangunan kan. Tapi jauh lah. Ada jalan raya kan. Sebab tu ada bunyi kereta, motor And aku tak tahu tempat ni kenapa dibiarkan begitu lama kosong.
Okay, kita akan satu round lagi. Kita akan pusing sampai ujung dan cakap tu sajalah malam ni ya. Sebab saya pun dah letih sangat-sangat. Okay, mungkin sebab letih tu yang dia kacau teruk. Okay, letih sangat-sangat guys. Itu je lah. Hai. Weh, sabar. Siapa guys? Apa benda weh? Ya. Kita pun nak habis dah pun. Kita takkan live sampai subuh lah. Kita pun nak habis dah guys. Saya pun letih ni. Yang ini mak lah. Sabar. Tak sedar hati lah weh. Aku tu ingat ada orang tau. Tapi tak ada orang. Kan? Han tengok. Pokok apa yang binatang tu tak? Tapi benda. Baling-baling lempak. Kan? Apa dia kan? Ya, masyarakat Jin, biar dia jaga. Perbunyikan lagi. Jika benar kamu Jin, perjelaskan lagi. Zaikan diri kamu. Lagi. Bunyikan lagi. Nak pergi tak confident ni. Nak pergi dalam tak confident geng. Sebab viewer pun tak semangat. Sabar. Hai. Weh, tak relax geng. Tak relax weh. Geng, tolong geng. Pas kat kamar geng. Tolong collect coin daripada treasure box. Kan? Kalau hang betul Jin, hang ikut aku bersiul. Woi, siapa tu? Tak lihat guys. So, tak berhenti-berhenti. Apa dia weh? Woi, oi. Cicak, kau jangan main-main lawak Cicak. Kau jangan melawak Cicak. Sabar. Hui, dah agak ayak ni. Masih kecil sikit. Semangat geng. Geng, belum follow geng. Itulah pasal saya tak nampak masalahnya. Dengar suara guys. Atas pokok pun tak ada. Dalam rumah pun tak nampak. Tapi tiba-tiba dengar suara. Perbunyikan lagi yang masyarakat biar je guys. Siapa dia? Weh, apa tu? Tak relax weh. Lagi, perbunyikan lagi. Allahu Akbar. Siapa? Kan dengar bersiul. Tadi first aku awal tu aku bersiul. Itulah pasal aku dekat ada bersiul. Okay, semangat geng. Jangan kenduk geng, tepi-tepi geng. Kita boleh gerakkan tas kita geng. Donat ke. Terus kita, terima kasih Noraini, terima kasih kau sikit. Tak, itulah. So, macam malam ni saya seorang guys. Hari tu berdua pun kena kacau. So, aku nak seru geng. Aku nak menambahkan suasana seram Sebab aku rasa sedap kat sini geng. Aku rasa sedap sangat kat sini. Aku tak tahu apa dia. Apa yang ada kat sini. Tapi aku rasa sedap kat sini. So, aku put. Aku nak seru kat sini geng. Assalamualaikum. Wahai makhluk yang berada di sini. Wahai bangsa jin. Jika benar kamu berada di sini. Ayo. Zahirkan diri kamu. Perbunyikan lagi. Perjelaskan lagi. Wahai alam yang tersembunyi.
dengan 44 lingkaran seruan. Aku buka tabir kegelapan. Nak cakap pun dah ni dah. Dari darah yang membeku, dari nikam yang bersinar, maka menjelmalah dikau di depan mata anak cucu Nabi Adam dengan saksi malam, dengan sumpah zaman. Allahu Akbar. Dengan sumpah zaman, kau terikat pada takdir yang tak dapat kau lawan. Ya masyarakat jin, ya raja gaib, perlihatkanlah wujudlah dikau di depan mata kami. Hadir. Allah. Sabar. Kau main kasar ya? Tak tahu. Aku mengembang kan. Aku mengembang. Lagi. Ada hitam lalu. Serius lah. Allahu Akbar. Hui. Sabar. Weh, kasak weh. Kat Penang. Lagi. Ya masyarakat, ya raja gaib, hadir. Lagi. Tak ada orang. Saya cari tak ada orang. Tak ada orang. Benda baling depan depan geng. Depan-depan tepi-tepi geng. Aku kali tak ada orang. Pasal tak ada orang. Tengok. Dalam aku cakap. Ya kadamu kadam, ya kadamu roh, ya kadamu jasad, ya macam rajib. Lagi. Ganggu aku lagi. Weh. Sabar. Weh, tak relax geng. Aku rasa aku nak kena keluar dari kawasan ni geng. Aku rasa aku nak kena keluar guys. Kalau ada nampak orang tak apa geng. Apa tengok geng. Dia macam tak suka aku kat dalam ni. Kan? Geng, semangat korang. Kita ada 100. Allah weh. Korang. Siapa tu? Aduh. Sabar. Kalau hang betul manusia, hang keluar. Kan macam marah. Lag lah. Tapi tak lag lah sini. Saya kat saya jauh. Lagi. Kau ganggu lagi. Kau bunyikan lagi suara-suara. Kan? Pelik guys. Lagi. Pada bunyikan lagi. Kan suara marah. Tak apa, kita kacau lagi. Geng, semangat geng. Hampa tepi-tepi geng. 216 orang mata mana geng. Yang belum follow, tolong follow guys. Kita pun tak boleh lama geng. Kita pun nak dekat subuh dah guys. Aku pun dah seriau dah. Allahu Akbar. Siapa tu? Ya kadam, ya kadam roh. Nak geng. Masnah ke tu? Geng, kita ada lagi 20 minit geng. Kita nak gerak geng. Aku tak boleh lah. Aku tak boleh stay sampai 5.30 geng. Lebih pada 5.30 guys. Tepi-tepi geng. Kalau tak sedar hati, keluar je. Memang nak keluar. Tapi sebab saya dengar macam benda dekat. Sebab saya dengar benda dekat guys. Kita tak nampak apa. Rumah pun tak ada. Orang pun tak ada. Dengar macam step. Dengar macam berdengus. Dengar macam... Sabar.
Allahu Akbar. Siapa? Dekat step ni tak nampak orang. Masalahnya kat pokok ke? Macam benda sirik pun ada. Itulah pasal aku pun duk cari ke. Allah. Aduh. Dah tengok. Allah. Weh, lagi sikit nak kena aku, guys. Siapa? Mazrah ke tu? Wih, tak relax ke? Pusing beri apa tak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabar. Macam dekat rumah ni ke? Macam bunyi kat rumah ni lah. Pokok tak ada apa. Aku tengok tak ada apa. Itulah pasal. Kita fokus, kita fokus. Kita fokus. Tak, aku setuju cak sedap. Allahu Akbar. Siapa tu? Lag tu ke? Lag tu ke? Lag tu ke Asad? Siapa? Allahu Akbar. Weh, siapa tu? Aku rasa tempat ni zoom lampu. Tak ada, saya tak nampak guys. Saya tak nampak. Kau nampak orang okey ke? Tak nampak. Sorry tadi lag sikit tadi. Pasal dia macam ada benda dekat kat saya. Seolah macam dekat ke? Seolah macam dia dekat. Tu yang lag tu. Allahu Akbar. Okay, dekat bawah ni dia macam sungai tau. Aku tak tahu sungai ke parit ke apa, tapi besar ni. Tapi ayat laluan dia tu slow. Saya pun dengar macam suara geng. Tak tahu lah kalau mungkin suara tupai ke, suara musang ke, tapi tak nampak. Atas pokok pun tak ada. Weh, tak relax eh. Weh, tak relax weh, tak relax weh. Lagi, perbunyikan lagi yang masyarakat dia ada jaga. Lagi, perbunyikan lagi. Aku hanya bersorangan, tidak menggunakan apa ayat suci. Weh, tak relax weh. Kan? Hai. Siapa? Ya, masyarakat biar itulah takut orang je. Ya, masyarakat biar jaga. Ayo, perjelaskan lagi. Berbunyikan lagi. Ya, kadam ya kadam roh ya kadam jasad. Ya, masyarakat hadir. Siapa? Ui. Tu pasal tak nampak orang tak tanya. Tak aku punya orang ke? Aku pun bersangka baik. Seorang tak nampak.
Kat sini tempat macam tempat ni dah tutup dah, tak ada orang, tak ada lampu, tak ada elektrik kat sini. Dalam tak ada. Nak kalau nak ada lampu kat luar geng. Saya bila kalau saya kat luar saya kena end live, saya tak boleh. Saya tak boleh nak live kat luar pasal nanti orang tahu saya kat mana. Tempat ni rahsia geng. Sebab saya tak boleh nak bagi tahu, saya tak boleh tunjuk jalan kat mana. Okey. Tapi yang saya pasti ada benda dekat saya. Tu yang saya pasti ada macam benda sesuatu yang mendekati atau siapa? Benda ni. Lagi, pada punyikan lagi. Ya, Mas Syarajin. Tak ada orang. Tak apa. Tak masalah. Benda ni macam nak dekat. Masalahnya. Kalau nak jauh tak apa. Tak ada apa. Dia bersiul lah. Tengok. Kan, siul orang kan. Dekat bunyi step. Tapi tak nampak orang. Lagi. Weh, apa seraya weh. Dia menjawab, tu lah pasal. Kalau orang geng, aku dengar jauh tak apa. Dia bunyi dekat. Lagi bunyi jauh. Kalau ada orang ikut, mesti boleh nampak geng. Tak nampak. Dia baling-baling barang. Kan biasa dia kan. Sekali lagi bang. Weh, tak relax weh. Weh. Allahu Akbar. Aduh. Ada suara lagi. Ada suara. Dalam pulau. Ada suara lagi. Kalau hang betul Jin, aku bersiul. Hang ikut aku sekali. Okey. Wih, dia bersiul. Dia bersiul weh. Guys, kita akan live sampai 5.30 guys. So yang mana belum follow tolong follow geng. Yang mana nak keberhasilan update dekat WhatsApp, tolong DM saya bagi nombor. Bukan Sungai Tiram. Lokasi rahsia. Yang pasti dengar benda macam ada yang ada dekat sini geng. Tapi yang aku cari orang, aku bersangka baik geng. Aku ingat orang mak pet ke apa kan. Sebab tempat-tempat yang macam ni kemungkinan ada orang manusia macam mak pet. So aku cari geng. Memang gelap. Abang Redwan, tolong jangan tulis kat mana lokasi rahsia untuk faktor keselamatan saya geng, sebab saya berserangan. Allahu Akbar. Apa dia ada je. Aku tak boleh nyanyi geng. Aku tak lani, aku nak fokus geng. Aku tak mau nak menyanyi geng. Tapi aku pasti aku nak live sampai 5.30 guys. Lepas tu aku nak caw. Dah letih sangat-sangat geng. Badan aku letih sangat-sangat geng. Geng, takkan 250 orang hanya follow 4 orang je guys. Takkan ada 250 orang, takkan yang follow 4 orang saja guys. Takkan aku geng. Tak semangat lah macam ni geng. Takkan kot baru 5 orang 7 orang yang follow. Weh. Bersiul weh. Weh, dia bersiul. Dia bersiul weh. Siapa? Nak panggil, aku panggil dah. Aku dah seru dah. Ya, kadam. Oh, ya. Weh, tak relax weh. Ya, kadam. Ya, kadam roh. Ya, kadam jasad. Ya, Mas Syarajin. Hadir. Itulah pasal dia bersiul. Geng, semangat geng. First time, lalu depan. Tu geng. Yang lain tu nak layan tu, tengok tu. Terima kasih, wow. Geng, gerakkan kita punya combo-combo donat, combo-combo roast, combo-combo apa-apa je geng. Semangat geng. Weh, ada orang bersiul lah. Tak relax weh. Aku cakap dia bersiul. Lagi, pada pujikan lagi. Ya, Mas Syarajin biar. Ini bukan burung geng. Weh, ini bukan burung weh.
Bunyi setan pula. Allahu Akbar. Siapa tu? Tempat ni dah terbiak. Maaf geng, siapa sebut lokasi ni kat mana, memang kena mute, memang kena block geng. Automatic geng. Sebab artefak. Siapa tu? Siapa? Hei. Alamak. Alamak, Aku jalan keluar weh. Aku jalan keluar weh. Okey, lagi 13 minit weh. Aku end live weh. Tutup lampu bang. Okey, tutup lampu eh. Tapi tutup lampu tak boleh lama geng. Sebab gelap. Okey, tutup lampu. Kan, semua jelas weh. Ini kali jalunya dengan serut-serut. Tapi bahayalah aku tutup lampu. Satgi taik lembu ke apa aku kejap. Naya lagi. Sebab ada lembu ni. Ada macam orang letak lembu ni. Tapi tak nampak. Malam ni tak nampak. Takut terjejak taik lembu ni. Jangan buka sikit. Okay, buka sikit. Geng, ramai-ramai geng. Follow geng. Follow geng. Siapa-siapa ada kawan tolong send love orang geng. Semangat geng. Semangat guys. Suara lagi. Wih, apa tu? Siapa tu? Kalau hang manusia, hang keluar. Kalau hang ni pun hang keluar. Jangan jadi pengecut. Tu lagi dekat masalahnya. Macam dia dekat guys. Guys. Oh, tak nampak masalahnya. Okey, saya nak keluar. Ya, dia takkan muncul. Ya. Bersiapa, Rika? Rika? Ada step lah. Weh, ada step. Okey, saya keluar 5.30. Saya keluar 5.30, geng. Siul lagi, weh. 5.30 saya keluar, geng. Saya end live tu, weh. Okay. Yang mana belum follow, apa follow dia siap. Okey, esok akan start live mungkin 3 suku 3.30 macam tu, geng. Okey, hari Ahad saya akan start awal. Sebab saya balik kerja awal, saya akan start. Okey, saya akan boleh bagi tengah? Boleh. Okey, geng. 5.30 kita gerak. Siapa tu? Siapa, weh? Weh, semua lagi. Terima kasih rezeki kau. Terima kasih banyak-banyak. Apa guna? Woi. Kering tekak dah aku. Cakap. Apa pun tak ada. Oh, aku ingat kan macam bayang hitam ingat ke apa? Oh, bayang aku punya. Macam bayang badan tadi. Ada mana? Macam bayang badan, ada kepala. Aku ingat kan macam bayang hitam rupanya bayang aku. Okey. Suara tak jelas. Suara tak jelas. Suara saya tak jelas. Gila, saya nak balik dah. Lagi 10 minit saya kita end live. Okey. Siapa nak campak-campak boleh, geng. Terima kasih semua yang kongsi rezeki. So itulah, dia suara tak apa nak jelas. Tapi itulah saya ingat ke orang. Tak tahulah orang ke apa kan. Cari tak ada apa-apa pun. Cari dia hari dah tak ada apa, geng. Okey, 5.30 kita gerak, geng. Okey, saya end live terus, geng. Saya keluar terus, geng. Makanan saya, burger saya pun tak makan lagi, geng, dalam kereta. So esok hampa masuk balik, geng. Okey, esok saya akan live lebih kurang jam 3 ke 3.30 macam tu. Okey, kalau awal lah saya start, okey. So terima kasih semua yang tap screen, yang berkongsi rezeki, guys. Walaupun tap screen kita tak sampai 150k, tak apa, geng. Tak pos. Okey, sebab kita live pun tak lama, geng. Kita live pun lebih kurang 1 jam malam ni 1 jam je. Tempat lokasi rahsia dekat Penang. Tapi dekat Penang.
dekat pulau. Tapi lokasi rahsia. Siapa? Aduh, dia kacau lagi. Geng, kita ada 232 orang. Takkan saya tengok follow dapat 15 orang je malam ni, geng. Takkan kot. Yang hanya follow 15 orang je. Yang ada lagi 100, 205 orang tu pergi mana? Esok tempat dekat pulau juga, tapi dekat tempat lain. Saya akan update esok petang. Saya akan up video. Sebab saya punya video itulah suara. Tak apa, geng, kita palau, geng. Kita palau. Dia bersiul lah. Dia bersiul, geng. Yang boleh follow. Okay. Yang belum PC, paskat tu yang ni, love orange tu. Yang belum PC, boleh PC, guys. Kita pun dah di penghujung. Terima kasih Nita, kongsi rezeki. Dia ikut balik ke bang? Tak tahulah, kalau dia tak ikut lah. Kalau ikut balik tu biasalah. Memang pernah kena. Tapi bukan setiap kali lah. Okay. Kereta dalam kereta berwangi. Habis kereta berat. Orang ketuk pintu kat dalam rumah. Waktu malam, saya tengah tidur. Saya bangun-bangun, tak ada buka-buka, tak ada orang. Housemate saya tak ada dalam rumah. Alright. Tak bunyi dah. Okay, kita pun dah 5:30. Alright. So, apapun, terima kasih semua yang berkongsi rezeki, geng. Okay. Yang tap-tap screen, yang dah paskat, okay. Saya pun nak end live dulu. Sebab kita dah sampai di penghujung, dekat pintu ni. Kita nak pintu keluar. So, apapun, kita jumpa esok malam. Yang nak masuk ke Marasera update dalam WhatsApp, boleh DM saya, letak nombor. Saya bila saya live, apa boleh masuk. Okay. Alright. So, kita dah di penghujung, guys. Saya pun tak larat dah ni. Lotih dah ni. Jack Sparrow lah orangnya. Masih hadir. Kena kacau teruk, Okay, saya lah ni. Syukur, saya pun dah letih dah ni. Ya, saya nak burger dalam kereta pun tak makan lagi ni. Saya terus nak buat live sebab apa? Kalau saya makan burger lah apa bagai, memang saya tak ada nak live, tak ada dah. Pukul 5 dah saya nak live. Pasal saya nak live 2 jam tapi tak sempat sebab saya balik kerja lambat malam ni. Jadi saya pun terpaksa dah on pukul apa? Saya on pukul dekat pukul 4 tadi. 4. Saya pukul 4 ke tadi saya on. Pukul 4.30 saya on dekat 4.30. So itu je lah untuk malam ini. So terima kasih korang yang berkongsi rezeki, yang tapping-tapping, yang copy link. Siapa-siapa yang nak masuk ke Marasera update dekat WhatsApp ni, tolong DM saya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.